Pernah tak anda beli produk skincare mahal tapi cepat berubah bau atau tekstur? Ini mungkin kerana cara penyimpanan yang kurang tepat. Ramai yang tidak sedar, teknik simpanan sangat mempengaruhi kualiti dan keberkesanan produk skincare anda. Pertama, elakkan meletakkan skincare di bilik mandi kerana suhu lembap dan panas boleh merosakkan bahan aktif yang sensitif. Sebaiknya simpan di tempat yang sejuk dan kering, contohnya di atas meja solek atau dalam laci yang terlindung dari cahaya. Kedua, pastikan penutup botol sentiasa rapat selepas digunakan untuk mengelakkan pencemaran udara dan pertumbuhan bakteria yang boleh merosakkan produk. Ketiga, jangan dedahkan produk kepada cahaya matahari secara langsung kerana sinaran UV boleh mengurangkan keberkesanan bahan seperti vitamin C dan retinol yang sangat sensitif. Keempat, gunakan spatula bersih setiap kali mengambil produk dari bekas terbuka bagi mengelakkan kuman masuk dan menjejaskan kualiti. Akhir sekali, sentiasa periksa tarikh luput dan bau produk sebelum digunakan. Jika terdapat perubahan warna, tekstur atau bau yang pelik, hentikan penggunaan segera untuk mengelakkan risiko pada kulit. Ingat, kulit sihat bermula dari produk yang berkualiti dan terjaga dengan baik. Shinora, baiki, pulihkan, hidupkan semula.